Pernah dengar tak perkataan glaukoma? Jelas sejenis penyakit mata yang boleh menyebabkan kerosakan pada saraf optik dan boleh mengakibatkan kehilangan penglihatan secara kekal jika tidak dirawat dengan secepat mungkin. Penyakit ini sering dikenali sebagai pencuri senyap penglihatan kerana kebanyakan pesakit tidak menyedari pada peringkat awal. Biasanya glaukoma ini berlaku apabila tekanan dalam mata meningkat dan memberi tekanan kepada saraf optik. Jika keadaan ini berterusan tanpa rawatan, penglihatan pesakit boleh semakin merosot dari masa ke masa. Apakah faktor yang boleh meningkatkan kemungkinan seseorang itu mendapat glaukoma termasuklah berumur 40 tahun ke atas, mempunyai keluarga sejarah glaukoma, mengidap penyakit seperti diabetes mellitus ataupun hypertension, rabun jauh atau rabun dekat yang tinggi, penggunaan ubat thyroid dalam tempoh yang lama. Memang pada peringkat awal tidak menunjukkan sebarang tanda simptom, tetapi pesakit mungkin mengalami penglihatan periferi semakin sempit, penglihatan kabur, mata sakit atau sakit kepala, melihat lingkaran cahaya di sekeliling lampu. Pesanan kepada masyarakat di luar sana, glaukoma boleh menyebabkan kebutaan yang tidak dapat dipulihkan. Namun, risiko kehilangan penglihatan boleh dikurangkan melalui pengesahan awal dan rawatan yang berterusan. Oleh itu, orang ramai digalakkan untuk melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Sekian, terima kasih. Semoga perkongsian ini menjadikan kesedaran kepada anda semua.